Okay, kita sekarang nak pergi pasar makan Enggalau. PS campur siapa pakai pink akan dapat bunga free. So inilah dia pasar makan Enggalau. Yang pakai baju pink boleh ambil bunga kat sini. Siapa yang datang sini jangan risau tau, banyak gila tempat duduk. Lepas tu kan choices makanan ni memang daripada lain tau, bukan macam yang Mataf kita selalu pergi tu. Mochi akan ni besar-besar tau. Lepas tu ternampak kedai oyster ni, belilah sebab nak try, sebab tak pernah try lagi oyster ni kan. Ambil yang ni lah. Ni 5 piece. First time kita nak makan oyster. Sedap. Sedap. Korang jangan risau, tengok dekat sini pun ada lagi tempat duduk. Kan I cakap makanan dia bukan typical food fest. Tengok ni ha, macam-macam ada. Dia avocado macam. Abang ni boleh. Sedap. Ni tata bol. Sos Thai kan. Padu lah sos ni. Tender Town Al-Fahari. Finally, Tender Town Al-Fahari. Kamu tahu berapa? Oh, terkejut sebab chicken tender dia besar. Habanero honey. Dia punya sos. Dia chicken dia besar. Sedap. Tak pedas pun. Habanero honey. Chicken dia tu besar gila. Ambil 4 pieces, free 1. Lepas tu I sempatlah juga beli cheeky roll yang viral tu. Korang boleh pilih nak ayam ataupun daging. And sos pun boleh pilih. Harga dia RM15. Okay, ni cheeky roll. Cheeky roll daging. Sedap. Patut apa ya? Sekali I beli Maggi belut. Lepas tu I balik. Okay, itu je. Bye. Ingat